Alhamdulillah wa rasulillah, insyaAllah 17 Ramadan, Nuzul Quran, juzuk ke-17. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat ini adalah ayat ke-87 daripada surah Al-Anbiya. Ayat ini menceritakan doa Nabi Yunus ketika dalam keadaan marah, kan? Yang mana ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Sebenarnya keadaan marah tadi menceritakan tentang Nabi Yunus marah kepada kaumnya, lalu dia lari daripada tugas yang diamanahkan kepada baginda. Sehinggalah Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus ini. Dia naik satu kapal, dan dalam kapal itu dia terpaksa dibuangkan dan dia ditelan oleh ikan. Dalam keadaan perut ikan yang gelap inilah Nabi Yunus akhirnya menyesal lah sebenarnya. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Ini doa munajat yang sangat baik bagi kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Jadi doa Nabi Yunus ini boleh menjadi doa kita, doa yang diambil daripada Al-Quran. Kita boleh amalkan ketika mana kita ini insan yang kerap melakukan kesalahan, kezaliman kepada diri kita sendiri ataupun kezaliman kepada orang lain. Kita berdoalah dengan doa ini. Kita mohon dan kita buat salat taubat dan kita bertaubat. Doa ini doa seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dan dengan menyatakan tentang hakikat Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai sembahan dan pengharapan, pegantungan. Tidak boleh mengharap benda yang lain, dan kita tidak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku. Kita meletakkan ataupun membuat satu ayat penyata, aku termasuk golongan yang zalim. And jika tidak bertaubatlah, and di sini, and siapa yang tidak bertaubat ataupun mereka yang melakukan kesalahan, itu orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan, dan semoga doa Nabi Yunus ini menjadi doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita.